Okay, jadi ini kita punya, ini kita panggil sebagai schematic diagram bagi sebuah refrigerator ataupun sebagai aircon pun boleh jugalah, benda sistem yang lebih kurang sama je. Cuma aircon tu dia punya tubing-tubing tu beza sikit lah. Okay, jadi kejap, dia mula dari mana Dia mula daripada, kita mulakan pada kondenser lah. Jadi kondenser ni kalau kalian belajar pada masa sekolah dulu, kondenser ni adalah satu alat untuk kita tukarkan wap kepada cecair ataupun proses kondensasi. Jadi dalam kondenser ni, dia dalam sistem aircon ni, dalam tubing dia ni, ni katalah dia punya tubing dia ni, dalam tubing dia tu mengandungi bahan penyejuk ataupun kita panggil sebagai refrigerator. Jadi refrigerator liquid ni dia guna macam-macam lah. Kalau kita kat Malaysia biasa kita pakai R12. Kalau yang aircon yang lama-lama sikit, sejuk yang lama-lama sikit, kita pakai R12. Tapi yang moden sekarang ni kita banyak pakai R134A. Ini ringkasan dia lah. Dia ada nama panjang lah. Cecair penyejuk ni akan sentiasa berkitar dalam sistem dia. Sama juga. Cecair penyejuk ni sama juga. Sistem dia dengan aircon kereta pun sama juga. Okay, jadi sekarang ni bendalih yang masuk ke dalam kondenser ni adalah dalam bentuk vapor ataupun dalam bentuk wap. Jadi bila dah masuk dalam kondenser ni, dia akan bertukar menjadi liquid. Dia akan bertukar menjadi cecair. Sebab dia menjalani proses penyejukan. Jadi refrigerator ni bila dia bahan R12, R134A, alkohol ni bila dia sejuk, dia akan jadi cecair. Bila dia panas, dia akan jadi vapor, dia akan jadi wap. Jadi bila dah jadi liquid, dia akan masuk ke dalam expansion valve bahagian ni. Jadi expansion valve ni akan mengembangkan. Dia sejuk tapi tekanan tu tinggi sikit, jadi dia akan dropkan dia ataupun kita panggil sebagai expansion process. Jadi dia akan kembangkan sikit punya gas tu. Jadi bila kembangkan dia punya gas tu, sebahagian dia tu akan tertukar menjadi vapor balik. Bila dia nak masuk pada evaporator, sini evaporator. Okay, so liquid dan vapor ni dia masuk dalam evaporator. Dan dia punya suhu ni sejuk lah. Suhu dia sejuk. Kalau untuk dalam peti ais ni, suhu dia tu around negative something lah. Negative something. Tapi dia tak beku. Dia tak beku. Dia kalau air bawah 0 darjah Celsius dia akan beku. Tapi refrigerator ni dia negatif berapa lah sampai tahap beku dia. Tapi kalau setakat negatif 10, negatif 20 tu tak beku lagi. Dia still mengalir lagi. Dia pada suhu bilik dia akan jadi cecair. Dia akan jadi wap untuk cecair penyejuk dia. Jadi dia sejuk bawah, suhu dia bawah 0. Jadi dia akan masuk pada evaporator. Jadi dalam evaporator ni dia akan hembus cecair, dia akan ada blower akan blow tube tadi tu, tube evaporator ni dia akan blow dan dia udara sejuk tu akan masuk ke dalam kompartmen peti sejuk ataupun dalam ruang bilik aircon. Okey, jadi bila dia dah masuk evaporator ni dia akan satu proses di mana cecair akan bertukar menjadi wap ataupun vapor. Jadi bila dia dah keluar evaporator ni, dia akan jadi fully vapor. Jadi jadi fully vapor, dia akan masuk dalam kompresor. Kompresor ni akan mampatkan dia. Sebab apa dia kena mampat? Sebab bila dia mampat, dia lebih mudah untuk disejukkan dalam kondenser nanti. Jadi dia mampatkan. Tekanan itu akan tinggi, masuk dalam vapor, dia lebih mudah untuk ditukarkan menjadi liquid. Dan proses pun akan berulang-ulang sampai ada kebocoran dan sebagainya lah. Jadi itu dia punya schematic diagram dia secara kasar.